Tadi Encik Fauzan dah cakap senaman. Kena lebihkan senaman daripada makanan, betul. Okay. Jadi macam Encik Fauzan sendiri, apa teknik senaman Encik Fauzan? Saya suka berjalan. Berjalan. Itu yang saya buat dan perlu kita buat setiap hari. Semua orang perlu buat. Design badan manusia ni adalah untuk berjalan. Sebab tu kita kaki kat bawah, tangan kat atas. Bukan macam monkey tau. Monkey tangan dengan kaki kita guna masa yang sama. Betul tak? Betul. Bukan kita lah, monkey lah. Yelah. Tapi manusia memang Allah tentukan, Allah design kita secara yang perfect. Kita perlu berjalan. Dan berjalan kalau ikut practitioner lah, orang-orang yang menjaga kesihatan ni, 10,000 langkah sehari. Tak jauh pun 10,000. Okey, teknik senaman saya adalah nombor 1 berjalan, dan saya buat secara bukan berkira. Saya tak ada kata saya perlukan exercise masa ni. Tak. Sebenarnya banyak yang exercise kita boleh buat adalah secara naturally. Okey, kalau anda bekerja di tingkat, contohnya sebelum ni saya bekerja di office kami di tingkat 8. Saya parking di basement 2 ataupun basement 1. Kebetulan kalau maknanya setiap hari saya kena naik tangga dalam 9 tingkat. Itu secara natural. Mula-mula mungkin susah. Tapi lama-lama kita dah adapt, dan benda tu secara natural, without kita much hesitation, benda tu akan jadi part of our lifestyle. Again, go back to yang 10,000 langkah tadi. Kalau kita berkira, betul lah, pagi ni nak kena buat. Sebenarnya kalau contohnya Nik pergi surau kan, surau tak jauh, dalam 5 minit berjalan kaki daripada rumah, jalan kaki. Itu secara tak berkira saya cakap nak exercise. Kalau kita nak ambil masa, memang akan ada alasan yang kita tak akan ada masa.